usah pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan natermuk sen oi bertakwa. Bok raya sebagai tanda kejayaan. Ame-ame apa-apa sekalian, Ramadan hampir nampak mae dan sawal wel napoi. Persoalan adakah sekadar epoch raya atau betul-betul lulus tarbiyah Ramadan. Ame-ame apa-apa sekalian, matlamat puasa bok puasa. Ahad natu engkeloj surah Al-Baqarah ayat 183. Wahai senoi-senoi beriman, wajib ke atas berpuasa, bertakwa. Matlamat puasa bukan sekadar cerok bok sagol dan bukan sekadar net on, net ca bok neng om, tetapi bertakwa. Ame-ame apa-apa sekalian, iluk takwa. Lama engcal, takwa ialah edol penghalang antara diri buat murka ahad. Ramadan latih perak yang halal, NSI sebalik, kawal lentang, jaga amat, jaga disiplin solat sama ibadah. Kalau riba halal pun mampu perak kerana Allah, apatah lagi iri berharam. Ame-ame apa-apa sekalian, tanda-tanda Ramadan berjaya, tanda kejayaan bukan baju raya, tapi perubahan hanumbok perangai. Raya is kemenangan. Is raya bukan sekadar is neca bok na adis, tapi is menang. Ilu bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kerana merayakan ahad riegog kekuatan sepanjang Ramadan. Raya adalah tanda-tanda menang lawan nafsu selama 6 bulan. Tetapi kemenangan sebenar apabila nejmej Ramadan sejak sehingga Syawal. Agak jadi hamba Ramadan. Jadi hamba ahad sepanjang tahun. Ame-ame apa-apa sekalian, antara tanda Ramadan nak terima, solat masih nak jaga selepas Ramadan. Lentang lebih kurang 6 masen hanum mudah na maaf, ringan ti guna sedekah. Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, nacal risau tentang amis amalan, tetapi risau apakah nak terima. Ame-ame apa-apa sekalian, Ramadan adalah madrasah, raya adalah majlis graduasi. Kalau selepas raya terlos lalai, makna tiktok kemun lulus. Semoga Syawal jakal bukan sekadar baju pai, tapi iman yang kuat sama takwa yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, bulan Al-Quran